Perlawanan kedua Johor Darul Ta'zim dalam ACL Elite 2025/2026 akan berlangsung. Pada perlawanan ini, Johor Darul Ta'zim akan menentang Machida Zelvia. Perlawanan Elite ACL 2025/2026 mempertemukan Johor Darul Ta'zim menentang Machida Zelvia. Perlawanan akan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim. Machida Zelvia mempunyai kelebihan ketara dalam perlawanan ini, kerana 3 pemain utama Johor Darul Ta'zim telah digantung oleh FIFA. Sebelum ini, Malaysia Football League (MFL) hari ini mengesahkan menerima makluman rasmi daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) mengenai keputusan FIFA yang menggantung 7 pemain warisan selama 12 bulan. Antara yang terlibat ialah 3 pemain Johor Darul Ta'zim, JDT, Joao Figueiredo, John Irazabal dan Hector Havel yang kini tidak dibenarkan beraksi dalam mana-mana saingan Liga Malaysia sepanjang tempoh penggantungan. Kehilangan 3 tonggak import ini dijangka memberi kesan besar kepada JDT yang sedang bersaing dalam liga domestik dan kejohanan antarabangsa. Mampukah Johor Darul Ta'zim menewaskan Machida Zelvia walaupun tanpa 3 pemain utama mereka? Sila berikan maklum balas anda di ruangan komen.